Aku duduk seorang diri, menunggu hujan berhenti. Saat ini ku berduka lara, hanya sepi yang temani aku. Dalam arus kemodenan yang berkembang pesat, pengangkutan awam telah menjadi pilihan masyarakat tersendiri. Ia bukan tindakan yang lapuk, malah adalah langkah holistik dalam menyokong kemajuan negara. Kami pada kali ini telah memilih KTMB Kuala Krai sebagai salah satu media penting yang mencerminkan akhlak dan juga nilai masyarakat pada kali ini. Sebelum bermulanya eksplorasi ini, kami telah menelusuri perjalanan ini sepanjang 170 km daripada Gong Badak menuju ke KTMB Kuala Krai. Di sebalik deruan jalanan yang sangat panjang, gelak tawa kami terus mengiringi setiap detik, seolah-olah menjadi penyeri dalam perjalanan kami yang bukan sekadar menuju kepada destinasi tetapi turut mencipta kenangan yang sukar dilupakan. Tiba masa untuk kita ceritakan semua, keluar berjalan meluang waktu ujung minggu. Grab the key and drive your car all the way to Damansara. Come on and seize the night, have some cookies and coffee. Masa muda jangan pernah sia-siakan, simpankan sebagai memori, jadikan Polaroid. Sungguh indah, lupakan segala rasa, bersama sahabat gembira, jadikan satu Polaroid. Biarkan mereka berkata apa yang dirasa, hidupkanlah hari ini mudah hanya sekali. Kereta api Tanah Melayu Berhad kini dilihat sebagai sekadar kenderaan pergi dan pulang penumpang. Namun di sebalik itu tersembunyi sistem pengangkutan yang kompleks dan penuh bertanggungjawab. Pertemuan ini bertujuan untuk memenuhi 3 hasrat utama dalam kajian kami. Yang pertama, untuk menganalisis cabaran operasi KTMB dalam memastikan perkhidmatan yang efisien dan selamat. Dan yang kedua, untuk menilai pembangunan serta transformasi KTMB dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan. Dan yang ketiga, untuk mengkaji penerapan etika, disiplin dan integriti dalam perkhidmatan KTMB. Melalui pertemuan ini, kami memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang realiti di sebalik operasi KTMB yang sebenar. Bagi melengkapi kajian lapangan kami pada kali ini, kami telah menemu bual 2 orang responden iaitu Pegawai Kanan Encik Hanafi dan juga Pegawai Operasi Encik Amir dalam organisasi KTMB Kuala Krai. Menurut Encik Hanafi, iaitu Pegawai Kanan KTMB Kuala Krai, KTM Pantai Timur telah menghadapi cabaran besar ketika musim tengkujuh akibat daripada hujan lebat dan musim banjir. Keadaan ini telah menyebabkan berlakunya kerosakan cerun di tepi landasan serta meningkatkan lagi risiko tanah runtuh yang mana boleh menyebabkan operasi tren terganggu. Selain itu, paras air tinggi yang melebihi tahap keselamatan juga menyebabkan perjalanan tren ini semakin sukar untuk diteruskan. Selain daripada cabaran cuaca, haiwan liar juga menjadi salah satu risiko kepada operasi perkhidmatan kereta api semasa banjir.
Encik Hanafi menjelaskan apabila berlaku musim banjir, haiwan liar seperti lembu, gajah dan harimau sering naik ke kawasan landasan untuk mencari tempat selamat. Situasi ini meningkatkan risiko kemalangan dan boleh mengancam keselamatan perjalanan tren. Oleh itu, pihak KTM sentiasa cakna dalam memantau kawasan berisiko bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Menurut responden, pihak KTM telah melaksanakan beberapa langkah penambahbaikan seperti kerja pembongkaran cerung dan pemasangan pagar di kawasan tertentu. Langkah ini bertujuan mengurangkan risiko tanah runtuh serta menghalang haiwan liar daripada masuki landasan. Melalui usaha tersebut, ia menunjukkan komitmen KTM dalam memastikan keselamatan operasi dan penumpang sentiasa berada dalam keadaan yang terjamin. Encik Hanafi menyatakan bahawa penggunaan trainset DMU diperkenalkan bagi menggantikan gerabak lama dan menambah jumlah set train yang sedia ada. Langkah ini membantu meningkatkan keselesaan penumpang serta memenuhi permintaan pengguna yang semakin meningkat. Selain itu, kemudahan yang lebih moden turut memberi pengalaman perjalanan lebih baik kepada penumpang. Pihak KTM akan menjalankan siasatan terlebih dahulu bagi mengenal pasti punca kejadian sekiranya berlaku salah laku atau kecuaian. Tindakan disiplin akan dikenakan mengikut tahap kesalahan yang dilakukan. Langkah ini penting bagi memastikan setiap kaki tangan mematuhi peraturan dan menjaga keselamatan operasi tren. Berdasarkan temu bual, pihak KTM sedang menjalankan usaha menaik taraf landasan bagi meningkatkan tahap keselamatan dan kecekapan operasi tren. Penambahbaikan ini penting untuk memastikan perjalanan tren lebih lancar serta mampu mengurangkan risiko kerosakan atau kemalangan. Encik Hanafi menjelaskan bahawa integriti amat penting kerana dapat meningkatkan keyakinan penumpang terhadap motor perkhidmatan KTMB. Kaki tangan yang berintegriti akan menjalankan tugas dengan amanah dan bertanggungjawab, sekaligus membantu mengekalkan imej positif organisasi. Responden menyatakan bahawa pihak KTM menyediakan notis-notis peringatan kepada penumpang sebagai panduan menjaga kebersihan dan mematuhi peraturan. Selain itu, media sosial turut digunakan untuk menyebarkan maklumat berkaitan etika penggunaan perkhidmatan kereta api. Penumpang yang tidak mempunyai tiket yang sah akan dikenakan kompaun sebagai langkah memastikan disiplin pengguna sentiasa terpelihara. Setiap perjalanan bukan sekadar pergerakan train, tetapi hasil pengurusan yang teliti, koordinasi sistematik dan komitmen berterusan demi kelancaran operasi. Hari ini kita menelusuri dengan lebih dekat dunia di sebalik KTMB, memahami bagaimana ia beroperasi dan realiti di sebalik perjalanan yang dianggap biasa. 2, 3. KTMB Tiba masa untuk kita ceritakan semua keluar perjalanan.